Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami wartawan TV PSS SMK Shah Bandaraya. Kini kami berada di majlis sambutan Hari Raya SMK Shah Bandaraya yang berlangsung dengan penuh kemeriahan. Majlis ini dianjurkan bagi mengeratkan silaturahim antara pelajar dan guru di samping menyemarakkan lagi sambutan Hari Raya di kalangan sekolah. Suasana pada hari ini amat meriah dengan kedatangan warga sekolah yang tampil segak dan anggun dengan busana hari raya. Lebih lagi, majlis ini turut diserikan dengan pelbagai persembahan daripada pelajar yang menceriakan suasana. Jadi, jom kita saksikan kemeriahan sepanjang majlis ini berlangsung. Ku pada yang jauh, rindu berlagu di jalan pulang ke kampung. Degup bergetar jiwa, tak sabar nak jumpa semua. Hari Raya indah bila bersama, bergema lagi hari yang mulia. Suasana meriah gembira. Selamat, selamat Hari Raya. Selamat, selamat Hari Raya. Bertukar seribu cerita pun takkan jemu. Kini saya bersama dengan seorang pelajar SMK Shah Bandaraya. Apa yang paling awak suka tentang majlis Hari Raya ini? Okay, benda first yang saya suka, saya tengok kelas 5J. Cantik gila hiasan diorang. Lagi, hari ni saya dapat rasa makanan yang kawan-kawan saya bawa semua. Semua saya suka lah. Itu je. Selamat, selamat Hari Raya. Dimanapun tak kira, di kota ataupun desa, bersama kita raya lebih bermakna. Kini saya bersama dengan Cikgu Anis. Cikgu, apakah mesej cikgu kepada pelajar sempena sambutan Hari Raya ini? Okay, cikgu nak ucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Okay, semoga raya kali ini ialah raya yang paling bermakna dan membawa kegembiraan kepada para pelajar. Okay, raya-raya juga, belajar jangan tinggal. Okay, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Terima kasih cikgu. Saya bersama dengan guru SMK Shah Bandaraya. Apakah perasaan cikgu melihat sambutan Hari Raya pada hari ini? Okey, terima kasih. Mengikut perasaan cikgu pada hari ini, sudah pastilah kita semua berasa gembira atas sambutan yang telah dijalankan bersama-sama dengan pihak sekolah. Guru-guru dan murid-murid semua bekerjasama, memang sangat meriah. Terutama murid-murid di kelas di kelas masing-masing, dan juga nanti ada sambutan bersama guru-guru dan warga sekolah yang lain. So sangat gembira. Suasana meriah gembira. Selamat. Kini saya bersama dengan seorang guru SMK Shah Bandaraya. Bagaimana penglibatan pelajar dalam menjayakan majlis pada hari ini? Tahun ni dia lebih meriah daripada tahun lepas. Mungkin sebab tahun ni murid tingkatan 1 diorang lebih excited nak sambut raya. So kalau tengok juara kat dalam kelas pun memang banyak sangat tahun ni. So sangat meriah. Hari Raya. Selamat, selamat Hari Raya.
itulah antara kemeriahan yang sempat kami bawakan dari Majlis Sambutan Hari Raya SMK Shah Bandar Raya. Semoga majlis seperti ini dapat diteruskan pada masa akan datang bagi mengeratkan lagi hubungan dalam kalangan warga sekolah. Sekian sahaja daripada kami, wartawan TV PSS SMK Shah Bandar Raya. Jumpa lagi di liputan akan datang. Selamat Hari Raya! Selamat Hari Raya.